Korang tahu tak, duit simpanan dalam bank tu sebenarnya berkurangan nilainya setiap tahun. Bank bagi faedah 2%, tapi inflasi cecah 4%. Korang rugi 2% setahun tanpa sedar tau. RM10,000 hari ni, 10 tahun lagi nilainya sebenarnya tinggal RM8,000. Nah, duit ada tapi kuasa beli dah lesak. Rumah naik, barang runcit naik, petrol naik, semua naik kecuali nilai dalam bank korang. Ini bukan cerita seram. Ini realiti ekonomi yang ramai tak sedar-sedar lagi. So, emas gap public gold ni bergerak seiring inflasi. Bila harga barang naik, emas pun naik. RM100 sebulan dah cukup untuk mula lindungi nilai duit korang. Jangan biar duit korang hilang senyap-senyap weh. Tekan link kat komen, WhatsApp Nora staff aku sekarang. Buka akaun gap percuma hari ni.